welcome back to my channel. So today I'm going to KL again, and tomorrow is my friend's wedding, so she invite me to her wedding, so I need to go. Now I dekat station, not station bus, because I'm at the bus operator lah, dekat Pekan BM. So sebab malas nak pergi ke Penang Central, take time. So yeah, waiting for the bus. Kita makan dekat ni dulu lah. Tadi kita dari TBS pergi ke stesen Chang Solin, lepas tu datang ke Maluri LRT. Now kita dekat dalam Aeon Maluri makan-makan. Ni kita baru nak makan, baru nak lunch. Dah pukul 4 apa? Dekat 4:30 dah. Makan set tilapia, food court, dekat food court, bukan food court lah, food court Aeon tu, Aeon Maluri. Sini banyak pilihan sikit, kat bawah pun ada lagi, tapi sini dah tempat apa tu, kita punya tempat lepak-lepak tu. Comelnya nasi dia. Okay. Nasi dia. Sekarang ni nak jumpa ni. Ya, nak yang tadi yang boleh tak jadi. Bukan kicap ni, bukan kicap. Malam ni, kalau ni kita main berjalan sini ni. Johor kan? Sebab kalau kita balik hotel dulu, lepas tu baru nak main balik, penat weh. Ada kemungkinan kita akan masuk hotel, tak lagi malam lagi baru pulang. Malam ni dia cakap dulu. Tu apa? Kapan? Mana 8 weh? Kedai biasa, kedai di kampung pun dah RM8. Tu yang dekat ni sebelah channel, dan dekat sebelah Marau, dan Pakcik Biusu tu kan. Sama tu jenis setengah ke RM8? Tak silap aku RM8. Muat dia RM8 setengah. Muat lagi mahal dan saya yang menau. Mahal lebih 85 pound. Tak ada kedai. Enggak, aku ingat kan bawa RM10. Bukannya ada bahan macam-macam. Tapi yang dekat Sungai Semambu tu, yang kedai kat Izzah tu, dia pun masih maintain RM6. Dulu kan RM4.5. RM4.5, RM5 setengah, RM9. Tapi RM9 tu dah berapa tahun dah? 3 tahun kot. Lebih 3 tahun dah. Okey lah, lagi dia pun masih maintain RM6. Sebab aku beli bila? Bulan lepas ke 2 bulan lepas? RM9. Tapi dulu bukan daripada ayam asam. Set nasi ayam dia pun. Set nasi daging kot. Ha? Ya, asam tu bukan set nasi daging ke? Tapi ikan dia pun ni kecil sikit. Ya. Kalau yang top globalnya dia lagi besar. Besar. So dia boleh buat orang ni. Rasa okey lah. Cuma kicap dia tau. Kicap-kicap. Okey-okey. Tu patutnya dia boleh macam tu. Dia kena jual kedai mi tadi ke chicken rice ke. So muka dia ada Chinese food sikit. Yang tapi ngomongnya Indo. Agak dah. Sunda kot, Sunda. Sunda pun dia muka putih. Tengok dia punya tempat gesek tu, aku teringat aku punya lusur batu tu ada dekat. Kan beli lah.
Daripada dulu tak boleh reset lah sebab tu. Kan waktu aku buat part-time dengan Farah, dia pun punya lesung kan, dah lesung lepas pecah kan. So dia pun pinjam aku je, belok dia pinjam kan. Lepas tu dengan aku punya blower pun dia ada oye lepas. Kan dulu dia pun seal plastik tu, seal plastik dekat penutup botol tu, dia pun guna hair dryer je. Aku cakap asal tak guna blower lagi cepat, lagi laju. Lepas tu dia lagi panas kan. Cuma kena jaga jarak lah sebab dia lagi laju daripada ni. Dia kata ya ke, tak ada, tak terfikir pula nak guna benda tu. Kita guna apa yang ada je, dia kata gitu kan. Maksudnya hair dryer apa tu lagi mahal, dia pada blower pun. Kalau guna hair dryer RM15 tu tak kata lah dia perlu hair dryer yang mahal kan. Ni kita check in hotel, kita ambil hotel budget saja sebab hotel budget senang kita nak pusing-pusing gerak. Kenapa ketat sangat ni? Turut dalam lah. Oh, serius lah? Okay. Ini toiletnya. Okay lah. Yang penting ada hair dryer, semua complete. Saya satu malam dalam 100 je kot. Ni dah kita ambil family triple lah. Family triple sebab kitanya badan besar-besarnya. So kena ambil bilik yang luas sikit sebab senang nak bergerak. Tidak ada lawan belaga bontoid dia. Cumanya bilik ni dia tak ada peti ais je. Dan aircon dia. Tapi okey lah sebab kita bukan ada bilik sangat pun. Cuma keluasan dia tu okey dengan harga. Malam ni kita dinner asam laksa. Jauh-jauh daripada Penang cari laksa juga. Nampak sangat orang kampung. Tak kira habis meracik baju aku. Kau laksa. Apa juga? Tak boleh pergi makan baju makan laksa. Tadi baru lagi ikannya. Satisfying. Tapi kuah dia tak merah. Tekstur dia. Kuah dia tak merah. Rasa sama dah macam yang kita makan dekat. Lagi dumpling ni rasa dia durian. Ada tak rasa durian? Sebab sup dia beza. Yang sana tu Sup dia lagi kuat. macam ada kita berkusuk ke ayam dia saja. Dia saja. Sebab tu rasa yang ni sebab ada sup dia tak rasa dah durian. Kau kan tak ambil sudu yang macam tu tu. Tapi yang ni lagi tebal. Apa yang black? Rasa manis-manis. Kan? Dia dah letak siap untuk udang. Puasa. Lalu kan laksa Cina kan buat macam tu. Tapi kuah dia ni tak kuat sangat. Ada rasa macam kuah dia macam hangit. Dia rasa char tu. Char. Bukan yang tu sebab apa ya? Tidak kan? Ya apa? Tadi dia rasa macam Dia macam mana? Lepas dia blender dengan tu nenah tu. Manis-manis dia. Kita campur otak udang sekali. Selalu laksa kelabu-kelabu ni laksa belah Kedah. Ya, nak kalau kita juga sebab macam-macam ni kita ni. Kan? Daripada makan yang tu. Sebab nak ambil tom yum, dia pergi kedai toye. Sebab aku ingat dulu ya, atau semua yang kata atau kopi dumpling dulu dia tak bagi pergi apa pergi Dua sos. Yang tu yang hang beli yang tu.
Yang steam. Pesto. Now kita dah ada kat wedding Atira. Pengantin tak turun lagi, tapi kita makan dulu. Makan. Kita tak jumpa berapa lama dah? 5 tahun. Ingat berapa dia? Aku pun tak ingat. Berjumpa lah dengan kawan susah senang. Kahwin dia tak sempat betul. Dia dah ada anak semua dah. Kita ni anak tekak je dah. Bye-bye. Ucapan untuk pengantin baru. Selamat pengantin baru, Tira. Semoga berbahagia berbahagia dan bercinta sampai ke syurga. Amin. Amin. Barakallah. Cik nak juga. Masya Allah. Barakallah. Tira atasnya. Pengantin baru. Cincang pula habis. Share dia nanti. Snacks. Tak tahu bila. Tahun depan. Tahun depan insyaAllah. InsyaAllah. Bye-bye. Bye-bye. Teruklah. Anak-anak dara ni malah nak keluar je pasal kita order singgah Buddha malam ni. Singgang dia tak cukup masak lah. Sebab kelaparan. So hari ni kita dah check out. Hari ni kita balik petang sekali lagi. So sedang berjalan dari keluar daripada hotel ke Ayer Maluri balik depan tu. 5 minit je jalan kaki sebab tadi nak naik LRT. Petang ni naik LRT Chong Solin tukar ke TBS. Lepas tu kita naik bas balik. Cukuplah 3 hari di sini. Now kita masuk dalam Aeon nak pergi mencari Shabuyaki. Dia dari hotel 5 minit je nak masuk ke Aeon. So dah ada dalam Shabuyaki. Hari ni tak payah nak beratok ataupun tunggu queue ke apa ke sebab tak ada orang lagi pukul 12 kan. Baru makan di pukul 12.06 minit. So tak payah nak tunggu lama-lama macam so sebelum ni. Sekejap lagi kita nak ambil makanan apa semua baru kita start makan. Jom. Ni kita baru ambil sayur-sayuran, daging, ikan, kambing, ayam semua ada. Sup. Kan? Tapi dia macam pekat sikit je. Dia. Isu, mari kita makan. Boleh kot. Kot macam Tolak. Makan. Tolak. Telok. Macam telur. Kau boleh taruh yang macam tu je. Ada yang boleh lah. Boleh lah. Pecah atas ni. Saya. Apa? Lagi satu telur kan dia ada boleh kacau rasa. Ni pun aku dah tuan nanti tadi pun aku macam berfikir-fikir. Awak bayang dia. Dia bawa. Tak lah yang ni nak ada.
Muslim. Yang lain-lain tu ada nama dia tak faham lah. Aku tak tahu dia rasa apa. Ya, dia ambil kau. Dia ambil kau. Sikit lagi. Oh, tak lagi. Kau tak pandai lah pakai chopstick. Ini karubi. Karage. Karubi. Bisa nak rasa karubi tu. Barbecue. Yang tu untuk cream. Rasa Jepun. Kata Cina, tak lama lagi pun lah. Ikan cream. Sikit ni Aru rancak. Ni nak ambil nasi. Nasi sama ni. Dah nasi untuk lapis kokok. Tak ada. Hujung-hujung lagi. Betul? Jom, dah habis shopping, habis lepak, habis makan, ke balik. Tunggu LRT ke Chang Soleh.